Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. So, adakah anda memerlukan AI untuk bantu anda dalam bisnes anda? Okey. So, pada tahun 22 kan, bulan November, saya rasa lah dunia telah dikejutkan dengan kejutan ChatGPT lah. Saya ingat lagi November 20, tahun 2023, 22. Semua orang kecoh. Termasuk saya dah salah seorang yang antara awal untuk mempelajari ChatGPT tu apa kan. Masa tu ChatGPT tu belum cukup power lagi lah. Sekarang cukup power lah. So, kita fahami, oh, ini ChatGPT. Bagus lah. So masa berkebun lah bawa konten, so pakai ChatGPT. Saya pun seorang yang pertama yang mula buat konten di ChatGPT lah. Dan sekarang AI semakin berubah dan semakin bijak, learning machine yang semakin bijak sekarang. So tanya pada anda, adakah kita memerlukan AI untuk bantu bisnes kita? Ya, walaupun kecil atau besar, kita memerlukan sebuah, orang kata, bantuan AI untuk bantu kita. Sekarang sekini terdapat banyak program-program AI secara otomatis untuk membantu anda. Betul lah. Jika nak buat gambar, gunakan saja Midjourney lah. Atau di Bing lah ada autopilot, saya rasa boleh buat gambar dengan anda. Semua pun boleh buat untuk anda. Tetapi di sini saya nak bercerita tentang custom GPT. Itu dia. Di mana kesemua punya benda diberi pada anda ni, GPT ni, semuanya learning machine. Saya beritahu sini learning machine. Atau mana-mana program yang anda guna lah. Mereka akan mengambil apa yang anda minta, akan buat, dan kemudian dia akan keluarkan apa hasil anda nak. Okey? Dan untuk memberitahu mereka ini, anda harus memberitahu mereka dengan detail. Dan ini kita panggil sebagai prompt engineer. Di mana, engineer untuk tulis ayat tau. Itu dia. Anda harus beritahu kepada, saya gunakan GPT lah. Anda nak menjual skincare. Anda beritahu anda ada seorang penjual skincare untuk moisturizer, di mana menggunakan produk-produk ini, di mana bahan yang digunakan ini adalah organik dan sebagainya, terangkan. So, saya mahu anda bina sebuah copywriting yang bagus untuk produk ini, di mana saya telah masuk kelebihan dan kekurangan dia semua untuk anda buat copywriting. Itu dia. So, copyright, ada teknik dia lah buat prompt engineer ni. So, anda akan buat. Tetapi soalan tertimbul, adakah anda tahu buat copywriting? Anda ada masa nak fikir nak buat benda tu? Tak boleh ya. So dalam ChatGPT kita ada satu item, developer boleh membuat sebuah namanya custom GPT. Okey. Custom GPT ini adalah sebuah aplikasi yang kita spesifikkan. So contoh ChatGPT ni akan anda cari, dia akan cari semua laman web yang ada tentang perkara tersebut, dia akan combine-kan. Tapi kadang dia mencari cara umum, combine-kan dan kasih pada anda. Susah, anda kadang tidak mendapat soalan, tidak mendapat jawapan yang jelas dari situ. Walaupun GPT semakin atau AI semakin bijak dari segi data yang diperluhi, tetapi dia tidak dapat memuas. Tapi jika anda tidak tahu menggunakan prompt engineering dengan baik, anda tidak dapat hasil yang bagus. Mungkin anda lihat bagus, tapi sebenarnya ada lagi bagus. Itu nama yang tadi sebagai custom GPT. Custom GPT ini adalah sebuah, saya ulang balik, ada sebuah aplikasi atau developer akan buat spesifik item untuk anda. Sebagai contoh, anda nak buat copywriting, so mereka masukkan apakah prompt yang perlu anda buat. Ini tugas mereka dah mahir benda ni So pertama, tolong buat copywriting skincare, akan keluar satu soalan, boom, apa produk nama anda, apakah produk skincare tu, apakah kelebihan dia, apakah pay point yang boleh dia akan tanya anda. So, anda tak pilih kepala, tak ada soalan di situ. So, pilih, klik. Lepas tu tanya lagi, anda nak copywriting berapa perenggan? 1 perenggan, 2 perenggan. Lepas tu anda tulis 2 perenggan. Klik. Dia akan tanya lagi, anda nak copywriting jenis secara, orang kata, serius, atau anda nak buat secara santai, atau playful lah, atau cara macam mana? Anda tulis playful lah, atau santai, ada klik. Dia tanya lagi, anda nak ada emoji atau tidak ada pada anda punya copywriting? Yes. Lepas tu mungkin ada beberapa soalan lagi lah. Keluarlah sebuah copywriting yang bagus mengikut apa yang berikan pada anda. So, benda ni semua ada pakai prompt engineer tau. So, custom GPT ni, orang yang buat ni dah preparekan semua ni untuk anda. So, spesifik untuk buat copywriting. Spesifik untuk buat hook. Spesifik untuk buat bullet point. Dan juga anda boleh buat FQA lah. Sekarang ada mana-mana, kalau ada website, FQA adalah penting lah untuk masukkan di situ. FQA itu ada soalan sering ditanya oleh orang ramai. Berapa lama kau boleh tahan skincare ni?
6 bulan. Adakah skincare ini untuk semua kulit? Yes. Anda betul tu FQE atau Q&A lah. Okay. So semua ada. Kasih GPT boleh buat. Dia betul boleh buat untuk anda. Jadi kasihkan prompt. Orang ni memang mahir untuk buat benda ni, dan anda harus gunakan kasih GPT jika anda ingin membuat sebuah bisnes yang bagus. Anda harus ada benda ni. So katakan anda menjual produk, copywriting, harus ada. Hook untuk bisnes anda ada. Hook untuk Facebook Ads, untuk social media harus ada. Ketiga, anda harus ada Q&A, ask and question, question and ask, okay, harus ada. Dan juga apa lagi lah yang perlu anda fikirkan, tapi saya 3 itu cukup. So untuk bantuan anda, anda berapa benda ni? Untuk bantu anda, jangan panik kepala lagi. Anda sudah boleh buat sebuah kata copywriting cukup bagus. Copywriting adalah penting, kerana dia merupakan salah satu orang pertama tengok sebelum klik ke website anda atau klik ke WhatsApp anda. Itu harus anda ada. So di sini kami punya sebuah modul lah, di mana sebagai custom GPT super AI. Custom GPT ini bukan saya buat, okay? Tetapi dia bukan satu komuniti yang kami panggil sebagai group, di mana saya menyertai sebuah di US dia panggil sebagai group CM, ada carilah group.cm, di mana mereka ada sebuah business untuk funnel business yang spesifik untuk bisnes ni lah, untuk website dan segalanya, untuk email marketing dan sebagainya. Dan mereka juga ada satu lagi dia panggil group.ai, di mana kita dah membeli software mereka, dan mereka telah membinakan sebuah custom GPT yang spesifik untuk kita semua. Walaupun dah bahasa Inggeris, tetapi anda tahu GPT boleh juga guna atas bahasa Melayu, bahasa Melayu lah, itu kehebatan GPT lah. Atau minta tukar kepada bahasa Melayu Malaysia. Okay? Kalau minta tukar bahasa Melayu, jadi bahasa Indo tau, Malaysia tulis. Dia akan bikin sebuah copywriting dalam bahasa Melayu Malaysia. So kami ingin beri kepada anda. Kami ingin 4 custom GPT yang kami ingin beri kepada anda, di mana seperti copywriting, hook, kedua Q&A, dan juga satu lagi tambahan bullet point. Kita akan bullet point sebanyak 10 default tentang kelebihan produk anda. Kita akan berikan ini untuk anda juga. Okay. So harganya RM29.90, dan kita pasal kena harga sebab kita menggunakan ChatGPT Pro, dan setiap itu ada token. Kita nak buat, jika orang pakai akan tolak token. So token tu kena bayar. Okay. Sebab tu tapi kita jual sekali saja. Token tu anda boleh pakai selama je lah. Memang kita bayar setiap bulan kan, tapi kita nak cover, mungkin kasih kami 1 juta token, mungkin saya pakai sekali RM50,000 ni untuk kita top up lah, untuk kita punya ChatGPT punya custom GPT ni dan sebagainya lah. Yang itu lebih detail lah, kita bercerita benda ni. Okay, so anda dapatkan benda ni. Dalam perniagaan zaman sekarang ini, anda harus pastikan anda harus bantuan pekerja digital atau pekerja AI membantu anda memudahkan kerja anda. Terutamanya zaman sekarang ini dia bagi zaman sebagai untuk membuat SEO berada di mana. Di mana anda harus tunjuk pada semua orang bisnes anda, pada semua orang. Cara bagaimana? Menggunakan social media. Betul? Ada hantar konten di social media seperti Facebook, Instagram, TikTok ke, Pinterest dan sebagainya lah anda. So anda perlukan bantuan untuk membuat copywriting yang bagus. Makanya untuk buat image anda ada Canva lah. Canva. Oh ya, untuk anda kami juga dan jual produk untuk Canva lah. Okay. Kita mau cerita tu, saya cerita tentang ni custom GPT. Okay. So anda perlukan, artinya anda 5 atau 20 copywriting yang bagus, anda boleh pilih mana terbaik untuk anda tarik orang. Orang akan baca kita punya copywriting dahulu. Orang akan baca hook kita dulu sebelum kita klik. So jika anda berminat, boleh dapatkan sekarang di bawah ni lah untuk dapatkan custom GPT kami. So anda sudah tahu penting zaman sekarang kita harus ikut perkembangan. Kita tak boleh kata tak nak lah AI buat tak bagus, tapi kita berikan anda special ni. Ini bagi special tau, custom GPT ni. Saya menjual sekarang ni, tapi pada sama juga saya memberi pada anda. Semua orang dah buat. Jika anda tak buat, jika anda tak memastikan anda punya business level manual ke AI, anda akan tinggalan. So cuba yang ni, tengok macam ni. Kalau rasa okey, 20 minit saya posting murah kan, anda rasa okey, anda boleh kembangkan kepada software yang ada di luar untuk lebih kata lebih bagus, termasuk siap gambar semua kan, yang berharga lebih kurang RM100 sebulan kena bayar. Itu pandang anda. Cuba yang ini, saya rasa untuk anda
bantu anda dapat lihat kelebihan yang AI berikan ni termasuk Groove macam serta Ismit company ni Groove.cm kita dah habis lebih kurang dalam kat 15,000 kita beli stock face saja untuk benda ni. So saya tak mahu anda buat tu. Kita berikan anda ni percuma dengan harga RM20 saya bosin selama-lamanya. Ini kami ingin bantu pada anda juga dan sama-sama kita belajar tentang AI. Okey. Assalamualaikum dan sejahtera.